السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ربي زدني علما واحفظني بالصالحين. Jadi teman-teman, kali ini kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita pada malam ini boleh lagi kita bernafas dan boleh duduk pada bulan Ramadan Al-Mubarak pada kali ini. Tak berarti kepada saudara-saudara kita yang pergi meninggalkan kita sebelum masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebelum saya meneruskan tazkirah pada malam ini, untuk maklumat para jemaah sekalian, hari ini saya bawa tabung di belakang sana, tabung untuk pusat pengajian saya sendiri, itulah Pusat Pengajian Nurul Hikmah, Kampung Padang Besar, Kuala Ketil. Jalan nak pergi Teluk ya. Kalau orang pergi Teluk itu tahulah jalan situ. Jadi pondok kami sekarang ni tengah giat menjalankan masjid. Masjid pun dah fasa yang kedua dah. Bumbung pun dah naik separuh dah. Dinding pun dah naik dah. Jadi masjid tu kita buat bergambar sebab surau yang sedia ada tu tak besar mana. 20 kali 20 lah. Itu pun buatan kayu saja. Lepas tu pengajian yang kita buat kuliah duha untuk orang kampung, kadang-kadang kehadiran orang kampung tu melebihi dalam 60 orang, 70 orang. Jadi kapasiti yang ada tak cukup. Jadi kita buat masjid lebih kurang dalam 70 kali 40. Jadi masjid tu fasa yang kedua dah. Siapa-siapa nak menyumbang boleh masukkan duit dalam tabung. Dan duit tu untuk ni jugalah, untuk infrastruktur yang lain. Jadi siapa-siapa yang ingin buat sedekah jariah pada 10 malam terakhir ni boleh masukkan duit dalam tabung. Sebelah wanita pun kita sedia. Dan di tabung juga ada flyers. Kalau nak QR pun boleh, kalau tak buat duit, nak QR pun boleh, di situ ada lah. Jadi Allah Ta'ala firman dalam Quran, Allah Ta'ala katanya, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala khitab pada orang-orang yang beriman. Moga-moga kita termasuk dalam orang yang beriman juga. Walaupun kita kata kita Ramadan yang terakhir dah, masih lagi kita tak jemu nak buat ibadat. Boleh lagi kita main masjid. Siap langkah kita main masjid, Allah Ta'ala hapuskan 10 kesalahan, Allah Ta'ala berikan 10 kebajikan. Kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala fardukan ke atas kita berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti difardukan pada umat-umat yang terdahulu. Jadi puasa ni benda yang lama. Kalau kita menyingkap sejarah, Allah Ta'ala fardukan puasa pada umat Nabi Musa alaihissalam sebanyak 3 hari setiap bulan. Setiap bulan kena puasa 3 hari. Jadi 12 bulan kali dengan 3, 36 hari lah. Dan kata setengah riwayat yang lain menjangkau hingga 50 hari. Banyaklah membandingkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan puasa pada 30 bulan Ramadan sahaja. Sebab apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu tergolong, pasti kamu tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat nabi yang terbaik, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala katanya, tidak aku utuskan Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi kita nabi yang lebih. Adapun nabi-nabi yang terdahulu, Allah Taala hantar nabi pada satu kaum sahaja. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam diutuskan hanya untuk Bani Israel. Hanya satu kaum sahaja. Bersalahan umat Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan utuskan Nabi ni ialah akhlaqul khalqi, sebaik-baik makhluk umat sampai sekian alam, sampai hari kiamat. Itu umat Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala juga nadikan Nabi SAW, Nabi yang pertama. Allah Ta'ala sebut dalam Maram Mi'raj, Allah Ta'ala katanya, waja'altuka awwalin nabiyyin, dan aku jadikan engkau wahai Muhammad awwalin nabiyyin, awal bagi para nabi-nabi, khalqan, nisbah kejadian. Nisbah kejadian yang Allah Ta'ala cipta ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirahan ba'san, dan Allah Ta'ala jadikan nabi yang terakhir daripada dibangkitkan. Sebab nabi inilah ketua bagi para anbiya dan ketua bagi mursalin, bahkan ketua bagi segala makhluk. Bila nabi-nabi yang orang lebih, bila nabi-nabi yang lebih, kita juga menjadi umat yang lebih, sebab nabi kita orang yang lebih. Dan Allah Ta'ala firman dalam yang lain, Allah Ta'ala katanya, wa ja'altuka ummataka khairan ummatin ukhrijat linnas
dan aku jadikan wahai umat engkau ya Muhammad khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Walaupun umat kita umat yang terakhir dibangkitkan, tapi nisbah pada syurga umat Muhammad yang masuk dahulu daripada umat-umat yang baru lagi, yang dulu daripadanya. Itu kelebihan umat Muhammad SAW. Sebab kita dapat Nabi yang terbaik dan kita dapat umat yang terbaik. Jadi kalau kita tengok dari segi sejarah pula, Allah Ta'ala meringankan syariat-syariat yang diberikan kepada Muhammad SAW berbanding Nabi-Nabi yang terdahulu. Kalau kita tengok dalam masalah syariat berkaitan dengan najis. Dia najis ni, kalau najis yang aini lah, jatuh pada anggota badan kita ataupun jatuh pada pakaian kita, najis tadi tu kena hilangkan dengan air yang mutlak. Ma'un tahurun, air yang suci, lagi pula mutahhirun, yang menyucikan. Sama ada air tadi nak mengangkatkan hadas atau nak menghilangkan najis, kena air yang mutlak. Jadi umat Muhammad ni bila najis jatuh pada anggota badan ataupun jatuh pada pakaian, kita basuh dengan air yang mutlak, hilang 3 ciri-ciri, iaitu warna, rasa dan bau. Tempat tadi sedikit suci dah lah. Anggota kita suci, pakaian kita suci, hilang warna, rasa dan bau. Adapun umat Nabi Musa AS yang Allah Ta'ala syariatkan kepada Bani Israel, najis bila jatuh pada anggota badan dia ataupun pada pakaiannya, najis tadi itu tak memada menghilangkan dengan air, bahkan kulit tadi akan disiat, akan dibuang. Adapun pada pakaian akan dikoyak ataupun digunting. Itu syariat Nabi yang terdahulu. Kalau tengok dalam bab lain pula, syariat yang berat pada umat-umat yang terdahulu ialah masalah zakat. Masalah zakat, umat terdahulu kena keluar serobok 1/4 daripada harta tafsiran zakat. Lebih kurang dalam 25% lah. Macam Covid dulu ni, kita ada taruh duit KWSP, kita buat pula 1,000 saja. Tafsiran zakat yang dikenakan ialah 2.5% sahaja. 2.5% mana kata dalam 1,000 kena buat pula RM25 sahaja. Berbanding dengan umat terdahulu, kalau 1,000 buat pula kena buat pula 250. Itu umat terdahulu lah. Dari segi zakat pun agak berat. Dan kalau kita lihat lagi umat-umat yang terdahulu, umat-umat terdahulu ni bila berperang bermati-matian dengan orang kafir, harta ghanimah, harta ghanimah ni orang panggil harta rampasan perang lah. Bila perang orang kafir, kuda dia, unta dia, baju besi dan sebagainya menjadi hak orang yang berperang hari itu, prajurit bagi hari itu. Dan harta tersebut boleh dibahagi-bahagikan. Adapun umat yang terdahulu, harta ghanimah yang dapat, yang berperang secara bermati-matian, harta tadi tidak boleh diambil walaupun 1 sen, tak boleh ambil. Tuhan tak benarkan ambil. Bersalah dengan umat Muhammad SAW. Dan kalau kita mengikut dari segi sejarah yang berlaku pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, yang mana dua orang ni adik-beradik lah. Nabi Musa ni adik dan Nabi Harun ni ialah abang, tapi berlainan ibu lah, satu bapa berlainan ibu. Dan dua orang Nabi ni diutuskan pada zaman Nabi, pada ketika Bani Israel dalam genggaman Fir'aun. Dan dua orang Nabi ni nak menyelamatkan kaum dia, itulah Bani Israel, daripada Fir'aun. Jadi tak kala mereka ni berjaya melarikan diri daripada cengkaman Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Ketika tu Allah Ta'ala fardukan kepada umat Nabi Musa AS dan Nabi Harun, iaitu Bani Israel, supaya berperang membuka kota Palestin, buka di sana. Jadi bilalah Allah tuntut jihad, berperang kepada orang-orang bangsa Yahudi tadi tu, sedangkan mereka ketika tu ialah ada Nabi lah, Nabi Musa pun ada, Nabi Harun pun ada. Dan sebelum tu peristiwa yang pelik-pelik yang berlaku pada Nabi Musa disaksikan oleh Bani Israel ketika tu. Mana keyakinan dia katanya Nabi Musa dan Nabi Harun ni ialah Nabi yang terpilih. Jadi bila Nabi Musa AS menyeru pada kaum dia supaya berjihad untuk membuka bumi Palestin ketika tu yang dikuasai oleh puak-puak Jabbarin, kata Bani Israel ketika itu, kata mereka itu Bani Israel, ya Musa inna lam nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kata Bani Israel, wahai Musa,
kami tidak sesekali akan masuk berjihad di bumi Palestin yang diarahkan Allah Ta'ala supaya kita melawan puak-puak Jabbarin. Tak berjihad tu sampai bila? Madamu selama-lamanya. Kami tak akan berjihad selama-lama pun. Masa lagi akan datang pun kami tak akan membuka bumi Palestin. Fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idin. Kata Bani Israel, fazhab, pergilah engkau wahai Musa, wa rabbuka, dan Tuhan engkau. Dia suruh Nabi Musa dengan Allah Ta'ala pergi perang. Faqatila, berperanglah kedua-duanya Nabi Musa dan Allah Ta'ala. Inna ha huna qa'idin, dan kami akan duduk di sini. Kami tak mau pergi perang. Dia boleh kata dekat Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika tu. Sebab tu dia tak mengaku kata tanah Palestin tanah dia tu. Dulu Tuhan suruh perang takut, tak mau pergi perang. Padahal perang dengan Nabi, perang dengan orang yang terpilih. Nabi Musa ada, Nabi Harun ada, tapi takut nak pergi perang. Tak menyahut seruan Allah Ta'ala. Jadi bila tak sahut seruan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala balakan Bani Israel ni sesat dalam padang teh selama 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun sesat. Termasuk Nabi Musa AS tersesat, dan Nabi Musa dan Nabi Harun wafat di padang teh ketika tu. Dan perjuangan tadi disambung oleh Nabi Yusha' bin Nun. Allah Ta'ala lantik pula di kalangan Bani Israel Nabi Yusha' bin Nun untuk memimpin Bani Israel ketika itu untuk menyerang kota Palestin yang diduduki oleh puak Jabbarin. Dan takdir Allah Ta'ala menang. Di berlawan tadi tu, Nabi Yusha' bin Nun, diketuai Nabi Yusha' bin Nun, dan kota Palestin berjaya dibuka. Dan bila berjaya dibuka, harta ghanimah sangat banyak. Dapat banyak. Perang kota ni. Masa tu Palestin pun dah maju dah. Dia bila harta yang banyak, dia kalau jenis dulu, kalau kita dalam tafsir, dia katanya harta ghanimah ni Allah Ta'ala akan hantarkan api yang putih. Api yang putih daripada langit, dia akan sambar harta tadi itu dan ghaib. Tu Allah Ta'ala akan hantar. Jadi bila Allah Ta'ala suruh himpun harta ghanimah duduk sekali, Tuhan nak ambil, dan Tuhan datangkan api yang putih untuk menyambar harta tersebut. Malangnya api itu tak menyambar, bahkan api itu berlega-lega di atas udara. Tak makan pun harta ghanimah tadi itu. Dan kata Nabi Yusha' bin Nun, di kalangan kita ramai-ramai ni, ada yang khianat, ada yang tidak amanah, masih lagi yang menyembunyikan harta ghanimah. Harta ghanimah tak boleh ambil, syariat Nabi dulu ni. Jadi kena pulangkan balik. Siapa yang sembunyi tak di rumah dia ke, buh dalam paket baju ke, kena serah. Lepas serah, barulah harta tadi tu dimakan oleh api yang putih dan hilang. Tu nak abang katanya harta ghanimah tak boleh ambil. Tu disebah pada dulu. Adapun Muhammad, harta ghanimah boleh dibahagikan. Jadi Ramadan yang kita duduk kali ini, kita kena menyemarakkanlah tambah 10 malam yang terakhir ni. Macam mana kita menyemarakkan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan berlagu tu juga. Masuk je 1 Ogos, kena pacak bendera dah. Pejabat kerajaan, di sekolah-sekolah, di pekan-pekan, kadang-kadang di rumah kita pun kita pacak bendera. Sebab apa? Nak tunjuk kata semangat patriotik, cintakan negara. Hubbul watan minal iman, kasih akan tanah air separuh daripada iman. Padahal nak sambut merdeka 31 tu, perasmian nak buat raptai dan sebagainya 31. Tapi 1 Ogos tu kita dah menyemarakkan dengan bendera-bendera yang dipasang. Begitu juga Ramadan, kita menyemarakkan hari Ramadan sama dengan kita menyemarakkan bulan kemerdekaan. Dan begitu juga kita ni, kalau Allah Ta'ala jemput kita ni boleh pergi haji dan sebagainya, pergi umrah ke, persiapan kita nak mengerjakan haji ni kadang-kadang persiapan kita rapi lah. Seolah-olah kita kata kita buat haji ni haji yang terakhir, seolah-olah kita diambang kematian. Begitu juga Ramadan. Ramadan yang kita tempuh kali ini lah Ramadan yang terakhir, akhir untuk hidup kita. Kita buat sungguh-sungguh. Macam orang nak pergi haji, kena pergi kursus haji dulu. Tak cukup dengan kursus haji, baca buku pula. Baca buku doa-doa pilihan. Nak baca apa di sana-sana tu. Nak banyakkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nak baca di sana tu. Setengah-setengah orang tua ni kalau boleh mati di sana lah, tak mau balik lah. Buat kenduri dulu sebelum nak pi, maklum dulu kat adik-adik kata nak pi dia ni. Kalau boleh tak mau balik lah, nak mati di sana, nak ambil kelebihan di Mekah. Begitu juga Ramadan, kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena sing-sing tangan baju
supaya kita buat kerja ni sungguh-sungguh. Ramadan kali ni tak rugi bagi kita lah. Minta lagu tu juga. Itu. Dan jangan kita jadikan Ramadan ni sebagai batu loncatan untuk menyambut Syawal. Ada 10 yang terakhir ni kita sibuk dengan raya, sibuk dengan beli belah, beli baju, beli kuih dan sebagainya, sibuk dengan tawaran-tawaran makhluk yang tu, yang makhluk bagi apa ni, bagi diskaun 50%, kuih raya, baju 80%, kasut 30%. Kita duk gila hak tu. Hak gila tu tak ada masalah. Cuma bila kita gila dengan tawaran-tawaran yang ada di pasar raya, di bazar-bazar Ramadan, kita akan tinggal jemaah 5 waktu di masjid. Kita akan tinggal Quran secara berperingkat. Kita akan tinggal zikir. Kita akan tinggal sedekah dan sebagainya. Rugi ya. Apa yang ditawarkan Allah Ta'ala lebih berlipat kali ganda. 70 hingga 700 kali ganda. Buat benda yang sunat, diberi pahala yang fardu. Kalau nak banding dengan Allah Ta'ala ni, tawaran Allah Ta'ala lebih hebat, lebih dahsyat berbanding dengan tawaran-tawaran yang ada di kedai-kedai dan sebagainya. Jadi kita pakai usaha lah. Ramadan pada kali ini kita pakai usaha. Jangan kita jadikan Ramadan sebagai batu loncatan untuk nak menyambut Syawal. Jadi setakat dulu sekiranya pada malam ini kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada malam yang penuh barakah ini kami datang sebagai hamba-Mu yang lemah, membawa dosa yang menggunung, membawa hati yang sering lalai. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, dan dosa ahli qaryah kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, jangan Engkau keluar kami dari masjid ini, melainkan Engkau telah ampunkan dosa kami. Engkau bersihkanlah hati kami, dan Engkau tuliskanlah kami sebagai hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, lembutlah hati-hati kami untuk menyintai salat, menyintai Al-Quran, menyintai rumah-Mu ini. Jadilah Ramadan ini titik perubahan dalam hidup kami. Jika malam ini malam keampunan, ampunilah kami. Jika malam ini malam rahmat, rahmatilah kami. Jika malam ini malam pembebasan daripada api neraka, bebaskanlah kami daripada ahli neraka-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan kepada kami, kepada yang sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah rezeki yang halal kepada yang sempit. Satukanlah hati-hati kami dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.